Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya dapat lagi kita bersua pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Saya doakan sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada di bawah lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Orang bahagia selalu sibukkan diri dengan solat. Orang tidak solat selalu sibuk mencari bahagia yang tidak ditemuinya. Allahu Akbar. Amalan istighfar dan bertaubat setiap hari kita baca satu hadis, insya-Allah. Telah mengkabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdul Rahman dengan berkata, telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Bukhari 6307. Telah mengkabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdul Rahman dengan berkata, telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Bukhari 6307. Hakikatnya sebenarnya kita melakukan dosa-dosa kecil setiap hari, sama ada sengaja atau tidak, sama ada disedari ataupun tidak. Sewajarnya kita sentiasa memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari, sebagaimana yang dicontohi oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Semoga apa kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan bersama sahabat kita yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.